Bila masuk sahaja malam 20 ataupun malam 21, dia duduk dalam masjid tu, dia tak keluar. Macam cuti lah. Dia hanya keluar kerana kata orang nak qada hajat, ambil wuduk gitu je. Yang lain duduk situ. Bahkan kadang-kadang rambut dia nak disikit, nak disisir, dia akan letak rambut di kepala ni Aisyah melalui tepi dinding tu tolong sisir. Dia duduk. Dia keluar pada malam raya. Fasa terakhir ni mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahiduhu ghairuh. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadat pada 10 akhir tak macam waktu lain. Dia zaman dulu tuan-tuan sampai sekarang tradisi itu dilakukan. Malaysia tak ada. Malaysia boleh katakan hampir tak ada secara besar-besaran. Iaitu Rasulullah ni bila masuk sahaja malam 20 ataupun malam 21, dia duduk dalam masjid tu, dia tak keluar. Macam cuti lah. Dia hanya keluar kerana kata orang nak qada hajat, ambil wuduk gitu je. Yang lain duduk situ. Bahkan kadang-kadang rambut dia nak disikit, nak disisir, dia akan letak rambut di kepala ni Aisyah melalui tepi dinding tu tolong sisir. Dia duduk. Dia keluar pada malam raya. Malam raya tu baru dia keluar. Ni dipanggil iktikaf. Ini kebanyakannya daripada ahlul hadis, mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i duduk sekejap macam kita mari ni, kita nak iktikaf tak apa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi mengikut cara Nabi macam tu. Jadi tak pelik kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan pusing di Masjidil Haram sebelah atas, jangan dekat Tawaf. Kat Tawaf memang tak boleh tidur lah situ. Hak tingkat 2, tingkat 3 ataupun belakang tuan-tuan tengok sepenuh-penuhnya orang berkampung dalam tu. Orang Pakistan, orang Mesir, orang Yaman, orang Afrika mari ni. Dia kira tak ada hotel. Hotel dia Masjid Haram tu je. Tidur gitu, ada yang sidar baju gini-gini. Taklah macam sidar bajunya, maknanya seorang-seorang tu bawa biasanya satu beg kecil je. Ada 3 lap, gilir lah basuh. Dia buat macam tu. Dan kalau kita tengok kesungguhan mereka ni menyebabkan kita terasa beza. Iktikaf. Iktikaf ni menyebabkan mereka ni berusaha bersungguh-sungguh. Kadang-kadang zaman dulu mengikut riwayat hadis, terutamanya perempuan yang nak iktikaf ni, dia buat macam ke camping dalam masjid tu. Dia pasang kemah kecil, duduk dalam tu. Lebih astar. Astar ni lebih tertutup lah, supaya tidak ditengok, dilihat. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia ada pemisah yang nyata lah. Jadi mereka ni bersungguh-sungguh. Yang ini payah kita nak cari tempat kita. Hamba ingat hamba pergi ke Mekah kat 20 tahun dulu. Ada sekali tu. Pergi tu, kita kadang-kadang kita cakap dengan kawan sebelah tu, siapa dia? Oh, kata daripada mana? Yaman, kata dia. Kata duduk hotel mana? Senyum dia. Kita kan ada hotel ni duduk. Senyum dia, kata saya duduk sini je. Kata. Oh, maknanya dia iktikaf. Iktikaf. Dan memang macam saya kita lepas pun penuh tengok. Ya Allah, penuh iktikaf. Mereka ni satu ibadat yang kita kata kita hampir tak ada di Malaysia macam tu. Tapi alhamdulillah mula kesedaran tu mula meningkat dah. Macam dulu kita tengok di Malaysia nak cari buka puasa di masjid tu tunggu nama khatam Quran sekali sebulan. Hak jenis semangat 2 kali. Tapi sekarang kalau tuan-tuan pergi KL, tuan-tuan akan tengok masjid-masjid ni 100 orang, 200 orang. Hak besar tak sakit lah, 2-3 ribu orang lah. Ni hak biasa-biasa ni. Ada masjid tu yang saya selalu pergi 500-600 orang sekarang. Ada masjid tu dia bajet sampai kepada 1,000 sebulan. Sehari. 2-13 ribu, 30 ribu. Kadang-kadang tu luar biasa.
Ada satu masjid tu kita buat dapur it'am, jamuan makan. Tu masa dululah, masa saya khidmat sekejap dulu. Kita beri 30,000 sebulan untuk bulan Ramadan, 1,000 sehari. Dia pergi top up kat 10,000 sehari pula. Orang kaya lah, orang kaya. Masya Allah. Jadi di situ mula dah ada. Dan fenomena ini kalau kita pergi kat Masjidin Nabawi, ini tak pelik. Daripada hamba belajar itu sampai sekarang, sebelum pada tu pun mereka junjung firman Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina abusan qamtarira. Mereka ini beri makan daripada makanan yang mereka suka kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang tawanan perang. Mereka kata, sesungguhnya kami beri makan kepada kamu semata-mata kerana Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan sebarang ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut pada hari manusia muka-muka mereka masam mencuka. Jadi mereka pakat jamu orang. Sampai saya tengok di Masjidin Nabawi tu, orang kaya jamu orang. Peruyuk besar ni sampai 5-6 peruyuk, beribu dia jamu. Setiap hari. Orang sederhana sampai satu row panjang, 200 orang, 300 orang. Orang yang kurang mungkin 30-40 orang dia jamu. Dia pakai seprah plastik, boleh lipat, boleh buang. Dan yang kita rasa sedih ataupun rasa teramat terasa terkesan bila tengok orang tua yang papa kedana bawa satu tupperware wakhma, buka seprah kecil, letak pak air zam-zam, ajak kita makan. Allahu Akbar. Mereka junjung apa yang Nabi kata sejak Nabi datang kota Madinah. Ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis yang disebut oleh Abdullah bin Salam. Nabi kata apa? Hai manusia, tebarkanlah salam. Assalamualaikum. Beri makan, jamu orang makan. Sambung silaturahim. Dan salatlah pada waktu malam. Tak kala manusia sedang tidur. Nescaya berhaklah kamu masuk syurga Allah dengan sejahtera. Ni dia. Satu fenomena yang baik. Mereka ni belum berjamu orang makan buka puasa. Mereka junjung hadis Nabi, man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'a. Siapa yang jamu orang buka puasa, dia dapat pahala orang tu dengan pahala orang tu tak kurang sikit pun. Tuan, saya jamu dia, saya dapat pahala dia. Tapi pahala dia kurang tak? Tak, sama juga. Kalau pahala kita kurang, kita buka puasa orang, jangan pergi tuan-tuan. Letis saja kita. Tak payah. Sehingga seorang yang terkenal soleh zaman dulu namanya Hammad rahimahullah. Hammad ni ada 2-3 orang nama Hammad. Alim. Hammad. Salah seorangnya nama Hammad bin Zaid. Ini pakar hadis. Antaranya Hammad bin Salamah, pakar hadis. Antaranya Hammad bin Abi Sulaiman, pakar fiqh. Dia ni dikatakan guru kepada Imam Abu Hanifah. Dia orang alim sangat. Dan plus alim ni dia kaya. Dia kaya. Saya bila sebut nama Hammad ni, Tok Guru hamba seorang pun ada nama Hammad Al-Ansari. Akhirnya saya beri nama anak saya Hammad nombor 2. Saya sayang sangat anak saya. Saya buat buku benar. Salam terakhir. Kenapa saya nak suruh dia jadi syekh, mengajar hebat. Tapi Allah jadikan dia chef, tukang masak. Tapi Allah sayang kat dia, meninggal dunia akibat kanser 3 tahun lepas. Saya cerita, ialah manusia kita tak tahu. Tapi nak ceritanya Hammad ni hebat. Hammad rahimahullah ta'ala ni, Tok Guru Imam Abu Hanifah lah. Setiap malam dia jamu orang 500 orang. Moral story saya nak royak gini. Kalau Allah panjang umur kita 90 tahun, kita puasa 80 tahun, puasa Ramadan lah. Katakan setiap
bulan tu 30 hari. 8 kali 3 bermakna kita puasa 2,400 hari. Kalau umur kita 80 kali lah kita puasa tu, 80 bulan Ramadan. 2,400 hari kita puasa. Tapi Hammad rahimahullahu ta'ala cukup dengan sebulan sahaja 15,000 hari dia. 15,000 dah. Sebab 500 hari, 500. Hanya 5 hari sahaja dia dalam sebulan tu, kalau kita puasa sebanyak 80 tahun tu. Dah 5 hari 2,500 dah jamu orang. Tengok loba. Ustaz cakap Hammad ni adakah Hammad je baik ataupun tak sepanjang zaman? Saya cerita benar tuan-tuan. Sampai sekarang saya rasa insaf Allah. Insaf, malu, mikir, nengung sore. Jarang kot nengung seorang, tapi kadang-kadang tu ada juga. Hamba cuba melazimikan diri hamba ni, kalau boleh kerak ke Mekah. Bukan bawa, tak ada travel agent, tak ada. Pergi sendiri, tupang tu bayar lah. Bayar kira ni. Adalah ni. Saya tak suka pergi lama, saya pergi paling lama pun 5 hari, 6 hari, 7 hari, saya balik lah. Hampir 2-3 bulan sekali saya pergi lah. Jadi baru ni saya pergi kat Bahrain. Daripada Bahrain tu, sudah meeting tu, saya rakyat saya nak pergi ke Madinah, tolong bawa saya tiket terus balik. Dia pun bawa belilah. Sampai di airport Madinah tu, ada kawan saya deal dengan orang kaya seorang. Jadi dia pun ambil lah saya kat rumah, kat hotel tu, pergi rumah dia. Saya terkejut, tuan-tuan, rumah dia besar, cantik. Dia ni bukan ada rumah, dia ada rumah-rumah. Maknanya kalau kita tengok satu taman tu, dia punya semua. Kaya. Kaya yang amat. Masuk tu dia ajak jamu makan. Setiap malam dia jamu orang makan dekat 1,000 orang. Makanan pula nasi arak. Nasi arak yang saya tahu ada 4-5 jenis. Ada nama maklubah, ada nama mandi. Kalau kita makan mandi tu kita tak payah mandi. Kita mandi dah. Ada dia panggil apa lagi? Dia panggil kabsyah. Tapi ada satu hak mahalnya namanya hanis. Saya suka makan. Hanis Malaysia ni sedap. Ni macam ajak makan pula tengah ceramah ni. Tapi nak cerita. Hanis tu Syekh memang sedap. Meleleh air liur je. Titih kau dengar. Dengan kambingnya. Dia jamu kita kambing tu. Kambing tu dengan muka-muka, dengan gigi-gigi tengok kita. Seko. Penuh jamu kan. Saya kata dalam hati, baiknya Datuk ni. Saya tanya ayah tu jamu, dia buat kerja ni berapa kali seminggu? Dia kata tak, tiap-tiap malam. Allah. Siang hari pun jamu juga. Pemurah yang amat sangat. Saya bila tengok pemurah ni, rupa-rupanya bila saya buat buku, mereka lah paling pemurah. Ada juga atas muka bumi ni orang pemurah. Ni saya cerita, mereka paling pemurah. Dan orang paling pemurah sekali atas muka bumi ni setakat dapatan kajian kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas Ibn Malik kata Nabi ni pemurah dia. Kalau bulan Ramadan dia paling pemurah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ni sepemurah manusia dan lebih murah daripada angin yang sedang bertiup. Kita pasang kipas tu pusing angin rasa, ataupun kita pergi kat patah angin tu, Rasulullah lebih murah, pemurah daripada karrihil mursalah, daripada angin yang ditiup, angin yang bertiup kuat, lagi pemurah. Hadis sahih riwayat Bukhari, seorang lelaki Badui minta dengan Nabi seekor kambing. Nak balik buat guri kapung lah, sebab dia baru masuk Islam ke apa ke. Nabi tengok selembah kambing. Nabi kata, ambil semualah selembah. Minta seekor dapat selembah. Zaman sekarang minta selembah seekor tak dapat. Biasa tak cukup lah, tak ni lah. Akhirnya bila dia balik kampung dia, dia tak cakap banyak. Dia kata kepada kaum dia, ya kaum aslimu fa inna Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqah.
Wahai kaum, kamu pakat masuk Islam belakalah. Perangai Muhammad ni bila dia beri, dia tak takut kepada fakir dan miskin. Tak takut. Ni pemurah. Jadi rupa-rupanya sedekah ni, bila saya kaji balik, dia ni bukan fadilat saja, ajaib. Lalu saya namakan keajaiban sedekah. Kenapa saya kata ajaib? Kerana rupa-rupanya mereka orang macam ni, rezeki makin bertambah, tuan-tuan. Depan mata. Kita tengok. Kita kalau dengar lain. Kalau kita tengok lain. Ni kita tengok. Kalau kita tengok. Allah kata. Murah jamu. Dan pemurah ni menyebabkan mereka ni hutang pun tak ada. Bayar hutang pun dengan cara pemurah. Dengan cara sedekah. Saya sebut dalam buku Bebas Hutang ni. Oh sama. Ya Allah kata. Kenapa mereka jadi macam ni? Ramadan Al-Mubarak. Mereka tengok generasi Islam zaman kuat hari tu memang luar biasa. Bila saya tengok persis orang tu, Allah saya kata, aku tak boleh nak bayangkan macam mana Sayyidina Osman. Kaya pemurah. Ada yang derma tak banyak macam kita RM4,000 banyak dah tu. Ada orang zaman dulu, zaman sekarang dia derma 16 bilion. Beli kapung ni boleh. Bukan beli rumah kapung ni. Kapung ni pun dia boleh beli. Kaya. Tapi pemurah yang amat. Ambil Ramadan. Sebab itu saya nak kalau boleh tuan-tuan, kita bulan Ramadan puasa 30 hari. Tapi kita tekad tahun ni aku nak jamu 30 orang. Paling kurang. Ustaz, kacang je. Jamu banyak lebih lagi. Kacang je Ustaz, lebih lagi. Saya cerita orang tadi tu. Saya tanya dia bulan Ramadan macam mana. Bukan dia. Orang kerja dengan dia. Dia tak cakap banyak. Dia zikir banyak. Semayang duduk depan Allah. Macam orang salafus salih. Ngaji semayang. Semayang waktu. Semayang kuat. Zikir banyak. Baca ni. Hukum hakam tanya. Tiap-tiap hari ada majlis ilmu. Hidup Syekh lain. Saya tak tengok Malaysia macam tu. Baik senyap je. Walaupun dia kaya pakai baju macam ni je. Tak macam saya 2 lapis. Dia selapis. Kata lain kata. Ya Allah kata. Dahlah pemurah. Kaya. Baik. Soleh. Dermawan. Boleh ke dia habis? Kuat semaya. Kita semua kalau. Menang kita tidur je. Majlis ni pun kita tidur. Itu menang kita. Hak lain kalau. Saya tanya, dia kata kalau bulan Ramadan macam mana? Dia kata bulan Ramadan sini macam tuan-tuan tengok 1,000. Masjidil Haram berapa ribu. Masjidil Nabawi berapa ribu. Di Riyadh berapa ribu. Jamu je. Kawan saya kata, ada kadar tu dia bagi kat orang tu. Dia bagi seplastik. Kawan ni buka, tengok-tengok RM500. Berapa? RM500. Berderet ramah dapat. Allah kata pemurah sungguh. Macam mana orang sampai tahap tu? Duk fikir-fikir saya pada dia sehari je kalah dah kita. Dengan jamuan, dengan kita duduk 50 tahun, 60 tahun. Ini orang-orang yang baik. Cerita macam ni, sahabat-sahabat Nabi royak dah dalam hadis 40. Cerita dah. Hadis 40 menyebut mereka ni ngadu sedih kat Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Hum yatasaddaqun wa nahnu la natasaddaq. Hum yusallun kama nusalli. Dia kata, ya Rasulullah, orang zaman dulu ni pakat masuk syurga. Hebat mereka. Kenapa? Mereka boleh sedekah, kita tak boleh nak sedekah. Mereka kaya. Nabi kata tak apa, kamu baca tasbih banyak, kamu tahlil banyak, kamu zikir banyak, kamu akan sama dengan mereka. Kecuali mereka pun sebut banyak. Ini dia cara. Poin seterusnya tuan-tuan. Ramadan ni kalau boleh, saya selalu nasihat pada sahabat-sahabat dan diri saya. Cubalah walau sekali pun. Sekali. Sebelum kita mati. Sekali. Kumpullah duit sikit, pergi Mekah bulan Ramadan.
tuan-tuan akan tengok satu kejutan budaya kehidupan. Hamba dulu Allah rezeki dapat juga belajar di Masjid Islam Madinah. Sekejap lah dalam 4 tahun buat BA masa tu. Hamba tengok ada seorang tu, nama dia bekas SUK Kerajaan Terengganu. Masa tu hamba kecil lah. Ni cerita dalam 30 tahun lepas, 35 tahun lepas, tahun 89. Masa tu dia SUK, dia tua dah masa tu SUK. Saya tak ingat nama apa-apa tu, tapi tahulah. Akhir sekali dia jenis kecil manis ke apa sakit, pakai wheelchair. Saya dah berhati tiap Ramadan dia datang Masjid Haram. Kata bagus ni. Kenapa saya nak seru supaya camping datang? Mana-mana pakej lah. Bukan saya ada pakej. Tak ada. Mana-mana pakej. Nabi bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan wa fi riwayatin hajjatan ma'i. Melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan macam seumpama dari segi pahala buat haji. Ataupun satu riwayat haji bersama aku. Kita nak tak? Ni tercatat dalam sejarah manusia. Pada 6 Ramadan baru ni, lebih kurang dalam 10 hari lepas, satu hari tawaf kat Kaabah sahaja mencecah 500,000 orang. Sardin pack. Ramah. Saya boleh bayangkan. Tawaf ni tuan-tuan, kita boleh siap 5 minit. Saya ingat hamba pergi Mekah masa Covid hari tu. Mendada tawaf. Tak ada orang. Tak ada orang sekat. Bebas. Betul je. 5 minit je. Tapi kalau pack sejam 45 minit. Kalau macam baru ni lah. Saya jangka 2 ke 3 jam. Ni. Orang panggil jalan semuk lah. Satu. Jalan bertapak. Tak. Ramai orang. Kenapa? Besarnya. Tuan-tuan pergilah. Tuan-tuan. Sekali pergi Mekah. Kenapa? Kerana tuan-tuan akan tengok orang yang baik derma ramai. Bukan seorang. Ramai. Puak-puak ni mereka memang pemurah lah. Ajak orang makan. Semayang. Tuan-tuan akan tengok orang semayang ramai. Semayang kuat. Ni. 10 hari ni dia ada qiyamul lail. Semayang macam semayang tarawih lama. Saya kalau semayang sini minta maaf lah Syekh. Kalau semayang sini Malaysia, negeri Arab lain mungkin tu. Kalau 20 rakaat Arab nak cabut kepala lutut dah lemah lalu. Lapang nak balik. Dah tahan. Tapi Mekah 20 kata apa? Awang tambah 20. Kita rasa seronok macam hari ni sedarlah dengar qiraat pelik ni alaihim ke apa ke alaihum ke apa ke. Seronok juga dengar ngeleweh bacaan hari ni. Tak apalah. Seronok. Tapi maknanya bila kita pergi, kita kata bagus. Dia mari bacaan tu. Yalah satu suasana. Orang semaya. Kalau semaya tarawih tu 27 hari bulan tu biasa akan disiasatkan hari tu. Malam ni 3 juta. Tahun depan malam ni 3,5 juta. Tahun ni saya jaka silat-silat 7, 5 biasa. Sebab mereka berpendapat satu riwayat malam Lailatul Qadar berlaku pada 27 hari bulan. Ini pandangan mereka. Saya nyatakan dalam buku Ramadan tentang malam Qadar, tanda dia, cara dia satu persatu. Tengok. Poin yang saya nak sebut dia semayang. Semayang kuat tuan-tuan. Kalau semayang tahajud tu ya Allah. Semayang witir. Kita tengok seolah-olah Allah jadikan tempat di Mekah Masjidil Haram ni ibadat. Semayang baik. Jadi kita pun kena ambil peluang tuan-tuan semayang. Dan nak menjadikan kita semangat tentang kelebihan semayang, tahu fadilah, saya sebut dalam ensiklopedia solat-solat sunat. Rupa-rupanya menarik. Setiap satu tu ada kelebihan. Satu-satu bagaimana iltizamnya orang zaman dulu semayang. Nabi kita kaki semayang. Kaki. Apa anda makna kaki? Dan dia semayang dia ni sebagai satu keseronokan. Macam kalau orang tu
Nikah lama tak dapat anak, tiba-tiba dapat anak. Seronok sangat. Sebab apa? Cahaya mata lah. Maka Nabi kata, waju'ilatis salatu qurratu ainil li. Dijadikan salat tu sebagai cahaya mata aku. Seronok sangat. Semayang kuat puan-puan ni semayang, ya Allah. Dan itulah menyebabkan mereka ni Allah bagi kelebihan dalam hidup. Sekali kita pergi, kita juga boleh tengok tuan-tuan, di sana kita tengok orang jaga hati nak jadi baik. Orang pergi Mekah ni dia tak boleh takabur. Dia tak boleh samsin, dia tak boleh niat tak baik. Pelik kat lain, bukan kat lain boleh, kat lain tak berbadi macam tu. Mekah jangan main. Sebab itu Allah kata apa? Wa man yurid bi ilhadin nuziqhu min azabin alim. Siapa nak untuk jahat sikit, nak bukan buat. Siapa nak, iradah baru nak, Allah akan kata kenakan azab dia. Bahaya Mekah. Ada seorang ahli tasawuf tu, dia pergi Mekah. Tengah-tengah dia tawaf, tiba-tiba ada orang tepi orang lain, tolak semua. Kasih tu makna buka jalan lah. Jadi dia pun pakat tengok orang menggerik semua depan Kaabah. Adalah seorang jalan melenggang. Maknanya dia orang kaya, orang yang ada pengawal ramah, pusing. Selepas beberapa hari kemudian, dia berulang-alik ke Masjidil Haram ni. Dia tengok ada seorang lelaki sedang minta sedekah. Tepi jalan ada minta, duduk. Dia rasa macam familiar muka ni. Dia pun pergi kat lelaki ni, dia pergi rendak. Nak ingat balik. Orang ni tengok dia. Lalu dia kata, kenapa kau tengok aku? Kata dia macam kenal. Dia kata, akulah yang tawah belenggang hari tu. Sekarang aku jadi macam ni. Apa kedana? Kerana kata dia, tak kala aku samsin takabur di hadapan rumah Allah, hamba Allah, Allah hina aku sampai tahap tu. Allah hina tuan-tuan. Bila tengok gitu, kita kata tengok Mekah. Jadi bila kita pergi ke Mekah ni mengajar hati kita. Imam Ghazali daripada akhir hayat dia karang kitab Minhaj Al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Kitab terakhir 503 Hijrah dia karang, 505 Hijrah dia mati. Cerita bab hati satu persatu. Menarik tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan, Ramadan mengajar kita doa. Sentiasa doa. Jangan lupa doa. Pagi, petang, siang, malam doa. Terutamanya doa ketika nak buka puasa. Kata Nabi SAW, da'watus sa'im inda fitrihi la tura. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka tak ditolong. Bawa anak-anak kita semua duduk, kita pun baca doa. Inilah doaku. Secara jamaah ramai-ramai. Dia pun amin. Allah makbulkan doa. Maka kita berbahagialah. Rumah tangga kita, rumah tangga yang terbaik. Rasulullah tunjuk kepada kita. Sayyidina Umar bila datang Ramadan dia menangis. Kenapa? Dia takut inilah Ramadan terakhir dalam kamus edisi hidup dia. Tuan-tuan ingat dah ni Ramadan? Ada tak kampung kita ni tahun lepas dia ada sini, tahun ni tak ada dah, mati. Kena kelihatan kita berlaku juga tuan-tuan. Jadi kita kena berawasan. Nabi semangat bila sebut Ramadan. Tuan-tuan bacalah kehidupan Nabi. Baca hidup Nabi ni tak puas tuan-tuan. Baca satu-satu, ya Allah, inilah Rasulullah rupa-rupanya. Jadi bila kita tengok Rasulullah semangat, kita pun akan jadi semangat. Kita kena ikut tuan-tuan. Jadi akhir kalam, ambillah malam qadar yang akan datang ni. Dengan 10 malam kita pulung betul-betul. Dan kita doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kebaikan, negeri kita baik, tempat kita duduk baik, negara kita baik. Semuanya mendapat petunjuk, hidayah daripada Allah.
kehidupan yang tenang abadi. Itulah yang kita dambakan. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa saya guna tidak sesuai. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din, allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.